Okay, hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera, geng. Okay, so hari ni aku ada a few project untuk aku nak buat dekat DZM ayah aku. So kat sini kita boleh tengok ada a few list komponen lah. So the first one is nak tukar dia punya switch sebelah kanan ni. Motor ayah aku switch sebelah kanan dia ni, yang switch engine stop ni dia tak function. Yang ni screw untuk gear level. Kena pakai yang jenis bush ni, kalau pakai yang jenis biasa dia akan tercabut. Lepas tu adalah ni skru power valve. Ini skru pulley power valve. Yang ni untuk tongkat lah. Ni dia punya nut dan dia punya spring. 3 set ni asing. Lepas tu nak pakai lampu LED yang brand Philips ni aku pernah pakai. Dan lampu dia memang terang lah. Soket dah jenis macam ni. Soket H4. Macam ni soket dia. Okay, lepas tu ni kita letak tepi. Lepas tu nak tukar meter sekali. Ni meter ni aja aku beli original second hand. Dia elok lagi. So dia punya ni jarum-jarum ni semua elok lagi lah. Okay, lepas tu lepas meter dan kita nak tukar sekali dengan kabel lah. Macam ni kita ada kabel speedometer dan juga kabel tachometer, which is odo lah. RPM. Dan nak tukar tongkat sekali. Okay, let's jump into it. Okay, so jom kita start buat. So first of all, aku buka seat dulu. Sebab kita nak kena turunkan tank. Okay, so tank pakai skru Allen key kat sini. Okey. Kita buka dulu dia punya delta box cover. Delta box cover dan pastikan spekot tutup lah. Ini make sure kena tarik elok lah. Dia ada macam dia punya bush getah sini. Jangan rosakkan delta box ni. Delta box ni pun susah nak dapat juga ni. Dia kena beli cover set satu set baru boleh dapat. Okey, ni jaga-jaga. So kiri kanan punya delta box cover dah buka. Okey, lepas dah buka dah skru ikat tank kat sini. Apa nampak ni fuel line ni, apa just tutup dulu dah, apa cabut dulu. Okey, bila apa cabut ni dan apa boleh terus angkat tank. Boleh terus angkat tank. Okey. Letak tepi dulu. Okey. Jadi nak senang kena buka airbox lah untuk kita nak assess kita punya kabel RPM sekali. Cabut lah pun. So airbox ni just cabut saja. Dia punya air intake ni, sinilah. Dan kabel RPM ni kena lalukan bawah ni tau. Saat aku tuangkan sebab dia ada minyak kat sini. Okey, ni. Area tengah ni di mana kabel RPM akan duduk. Ingat tu. Sebab nanti kalau duduk silap sengit macam ni kan, dia akan bagi tension dekat kita punya kabel RPM dan dia macam akan sentiasa rem lah. Okey. Ni kita letak tepi. Ni skru dia. Letak sebelah dia. Okey, settle yang tu. Okey, jadi sekarang ni aku nak tukar switch dulu. Switch dia pakai 2 skru kat sini. Skru bunga. Yang ni switch ni dia skru bunga. Ni lalu bawah sini
Kan sini. Boleh nampak dah. Lalu bawah sini. Okay, ni connection dia. Jadi ni adalah connection dia lah. Dia lalu selah ni, masuk bawah ni dan dia ke situ. Jadi kita boleh jatuh dah. Jadi kita boleh buka dia. Connection dia yang ni. Satu ni cabut. Okey, dan sini. Dan kita boleh tarik keluarkan dia. Okey. Yang ni switch lama. On off dia macam tak main dah. Kita letak sini dulu. Kita ambil switch baru. Jadi before kita buat apa-apa pun, kita kena test dahulu. Okey. Yang kawan ni sini. Dan kawan ni sini. Jadi kita kena start dululah. Tengok boleh function tak? Kunci motor. Lagi bila dah pasang semua siap-siap lagi, tiba-tiba tak boleh, buat kerja banyak kali. Okey, yang ni tak dalam keadaan run lah. Okey, motor hidup kan? Nampak? Dia tak mati. Maksudnya ada something wrong lah. Kejap mari kita check tengok. Kita check dia punya wiring dia. Kita kena diagnose sekejap. Okey. Yang ni kabel dia adalah putih hitam dan sini pun ikutkan putih hitam. Takut yang ni. Takut ada connection tak elok. Kau tengok sini. Hijau dan kuning. Sini dia dah hijau dan merah lah. Lepas tu kalau tengok pin to pin dia punya checking dia macam ni kan. Atas tu hijau. Sini pun hijau. Sebelah kiri dia adalah hijau dan merah. Ni hijau dan merah betul. Yang ni hijau dan kuning, yang ni hijau dan putih. Dan yang ni hitam dan yang sekawan ni pun hitam. Ni switch apa dia ni? Ni switch brake. Try off tengok boleh start tak? Minyak dah habis ya. Okey geng, tadi kan dia tak boleh start kan. Bukan, maksud aku dia tak boleh matikan enjin kan. Tapi aku dah buat satu adjustment sikit. So aku nak test tengok. Okay, tengok ah. Tadi bila kita switch off, dia tak boleh off kan. Begitu saja. Mari aku tunjukkan apa yang aku buat. Depa ni kadang-kadang pening kau bang. Yang owner lama ke pun. Waktu dia buat tu, aku tak tahu dia buat macam mana tu. Macam tak check langsung. Wiring dia pasang tak betul. Connection main pakai letak. Allahu Akbar. Connection main pakai letak saja. Jadi macam itulah cara-cara kita nak troubleshooting lah. Okey, aku ceritakan apa sikit. Tadi kan aku ceritakan apa tadi pasal wire ada color ni kan.
Okey. Kalau perasan, yang tadi ada dua connection ni lah. Connection yang sini dan connection yang sini. Tadi connection dia macam ni. Dia connect ke sini. Dan yang ni connect ke sini. Tapi disebabkan dia bukan yang betul, so dia tak jadi. Dia bukan laluan yang betul lah. So aku tukar je daripada sini, nampak ni, daripada main socket ni. Yang ni tak salah aku daripada switch sebelah kiri. Switch sebelah kiri. Jadi dia akan masuk ke sini. Dan ini switch sebelah kanan. Dan terus okey. Mari aku tunjuk lagi sekali gambar. Dalam carburetor ada minyak lagi kan. Okey. Nampak ni. Kalau tutup kan. Sentuh saja. Dan dekat sini functionality dah semua ada lah. Kita punya signal kiri, signal kanan. Kita punya lampu atas, tapi yang ni nak kena buat lah nanti. Okay, tu basically untuk switch sebelah kanan. Okay clear. Ni hitam line kuning, yang ni hitam line putih lah. Tapi tak kisah, dia antara dua ni sajalah. Dua ni saja. Satu kiri, satu kanan. Nanti kalau macam motor hampa pun mengalami isu yang sama, so hampa macam try tukar kedudukan, dia tengok macam mana. Okay, aku nak tengok servo tu dia main balik tak bila aku tutup. Kurang minyak dah lagi Come on. Okay, ni servo. Okay, servo TZR dia tak patah balik pada kedudukan asal lah. Ataupun servo ni ada isu lah. Usually kalau macam servo TZM, bila kita start, contoh bila kita buka kunci kan. Okay. Untuk bila kita pakai kill switch ni, bila kita off dia akan patah balik pada kedudukan asal lah. Tu saja aku nak share dengan apa. Okay, so jom kita continue. Dah siap dah pemasangan switch sebelah kanan. Okay, seterusnya kita nak pasang dia punya meter dan kabel. So yang ni kabel RPM. Dan kabel speedo motor ni dia tak ada. Ni tempat ruang meter speedo lah. Tak apa-apa, tak apa-apa. Allah Akbar. Pasal apa keluar? Kena jalan lah. Ni apa buka ni tolong boleh tak? Boleh tolong buka? Lepas tu letak pedok kali. Buka apa? Letak pedok tak? Okay, untuk buka sabit ni, okay, nak buka kepala dia ni, sebabkan kita nak tukar mentor sekalian dan meter kan. Jadi kita kena buka kepala ni. Jadi untuk buka kepala dia ni, kita kena buka dia punya sabit dulu. Sabit. Nak senang buka sabit. Dan yang ni kena buka sekali lah. Jadi mari kita buka sabit dulu. Sabit dia pakai 3 skru lah. Straight forward. Pedok tu lah, pedok kau. Ni. Yalah lapik tu, dia tak ada bobin. Masa bila SAM lah. RM-nya kalau lain, kalau merah. RM-nya kalau hitam lah tapi kecil. Dia ada bak je kosong lah bak dah. Macam mana dia boleh keluar? Allah, bak berapa kali langsung nak kena ni. Ini asal dia pun tak masuk ni. Okey. Jadi sabit ni kita letak asing, letak setempat. Okey, siap dah. Lepas tu kita kena buka kita punya side mirror. Side mirror panas 10. Ni kita punya lampu. Jadi sekarang ni nampak ni. Sepatutnya yang ni dia duduk kat sini lah. Mau cabut yang ni dulu. Okey, dia akan terkeluar macam ni. Dan dekat sini, sebelah kanan ni, dia connect dengan color hijau. Hijau dan koko di sebelah kiri. Okey, dan cabut soket lampu sini.
Okey, ni soket lampu. Soket lampu. Hijau signal kanan, yang ni signal kiri. Dan ni kita punya lampu kita lah. Lampu kita. Okey, sekali kita akan tukar soket lampu ni. Pakai LED. Sekarang ni kita nak settlekan isu meter dulu. Okey, untuk meter ni, kat sini dia ada dua kabel lah. Speedo dan RPM. Jadi, dan kat sini kita ada dua nuts lah kat sini. Dan ni dia punya connection dia. Cabut dulu. Oh, ketat ke tau. Okey, dah siap dah cabut kita punya ni. Ni kita punya meter. Okay, ni kabel RPM. Jadi kita kena buka dua nut ni. 10 kot tak silap. Bukan, dia 8. Handal untuk diri sendiri saja. Bukan handal. Taklah handal untuk diri sendiri lah. Kira apa? Tapi dia pakai common sense lah, boh. Ha? Dia pakai common sense lah. Common sense apa? Allah, common sense. Common sense macam apa pula? Tak tahu common sense tak tahu kenapa. Maksudnya dia macam pakai logik akal lah. Buat lebih kurang. Bukan macam kalau pasang macam mana kata? Kalau tak boleh, kalau maksudnya kalau tak betul, maksudnya ada something wrong lah. Tak tahu. Satunya washer jenis macam ni. Satu lagi kat sini. Okey. Dia pakai dua-dua sebelah washer ni. Which is tak betul ya. Patutnya dua-dua washer macam ni. Okey, ni meter lama. Boleh nampak kan? Jarum dia patah. Dan dia agak lusuh lah. Jadi kita nak tukar meter original second hand juga, which is yang ni. Tak salah aku ni millennium ke apa aku tak pasti sebab dia cover dia putih. Ini cover dia hitam. Okey, lepas hampa dah siap pasang dah meter ni dan ikat dua skru tu kan. Dah pasang balik kat sini dan sekarang kita nak pasang kabel RPM dulu. Sebab kabel RPM ni dia susah sikit. Okey, tengok laluan dari sini ya. Sini dia akan masuk ke celah ni. Berkeluar kat sini. Dan kita punya RPM kabel dekat sini. Oh. Pakai pelayot. Okey, pusing pakai pelayar. Okey. Ni kita sekarang ni kita nak pasang kabel RPM. So yang ni speedo. Dia tulis ini taco cable. So jom kita pasang taco dulu. Yang ni sebagai macam mana kata? Sebagai rujukan je lah. Apa nak buat tu? Ha? Motongan dah buat dah. Nak buat apa lagi? Malah nak buat apa? Cuba tak pasang apa cek? Oh saja. Kalau macam minyak. Oh, digging tu. Petrol tu nak kena check tu. Dah bocor. Tu nak kena pergi double check. Nak kata tak tahu. Listen speed tadi macam mana? Okey lah. Okey, power tak okey lah. Bukan dia buat tu lah. Dia buat lah macam tu je lah. Boleh jalan lah. Mula jalan lah. Oh, jalan. Masa bila dia ada racing spirit. Tu belakang dia listen speed. Tu racing sakit tu. Okay, masukkan balik kabel RPM kita ni. Ni yang perikat elok. Boleh tarik keluar hari tadi. Dia keluar tadi. Dan masuk balik ke tengah ni. Ni hampa kena tarik sikit lah lagi. Bagi dia lebih ke arah dalam.
tarik tu. Okey. Ni jenis pakai buah belik tau. Jangan pakai Jangan putih, jangan pakai yang pakai buah belik ni. Jangan tahu mata. Tahu mata yang gigi hilang. Baik. Okey. Pagi Sofi jangan. tengok kedudukan bateri dia daripada letak macam mana. Lagi nak tutup tak boleh ni. Kali ni bening ni. Tak lagi bila orang tengok lagi bila mai dah habis guna tak lagi mesti tak betul juga. Sekejap, kita kena buka balik. Aku rasa lebih baik masuk ke tengah ni lah. Tengok baru buka sat je dah jadi gitu lah. Hari tu tak nampak. Nampak tak? Baru sangat je. Ini. Baru pegang je. Cik tu. Dah tak betul dah. Tadi buah ni. Buah ni. Oh, belum dah kau ni. Kita pakai kabel ni, pakai apa beras flash. Nak apa? Ni adik-adik kan tau? Kau dia beli. Aku masukkan celah ni lah. Nampak apa nama ni? Dia tak sentuh kita punya radiator. Kunci agak-agak je lah. Dan kita punya kabel speedo. Ni kabel PM, ni speedo. Ni bawah nah. Kabel speedo ni macam ni saja. Apa masukkan celah ni. Macam gini. Ni kabel speedo. Dia senang lah, simple straightforward. Ni tolak sikit dia punya kabel. Okey. Ucuk macam ni masuk. Okey, ikat. Ni kat sini hampa cucuk dia kat sini. Okey, cantik. So, settle sudah. Mari kita test. Nak tengok meter ni function ataupun tak function. Kita nak buat lah. RPM tu naik lah. Signal. Tahu kenapa dia menyala sebelah? Sebab dia belakang saja menyala, depan tak menyala. Jadi dia tak, relay dia tak trigger lah. Ni lampu atas. Ni untuk sensor tuti. Lampu sensor tuti dia tak menyala. Okey, tu saja pemasangan untuk meter, kabel RPM dan kabel speedo. Dan seterusnya kita nak pasang mentol. Okey. Okey, sekarang ni kita nak pasang mentol H4 ni, mentol daripada Philips ni. First sekali hampa kena buka ni dulu. Tetah ni. Lepas tu dia ada lock tau. Lock ni hampa tekan je ke sini. Angkat macam ni dan boleh keluar. Ni mentol halogen yang lama lah. Ni dari brand Koito Japan.
Ni pun sama juga. Nampak-nampak di sini dia akan jadi macam ni kan. So kita nak kena alter dia sikit. Tak suara dapat kan. Dapat tu. P1 tu. P1 oh. Minyak sedikit tu. Ni kita nak potong sikit, adjust dia sikit lah. Okey. Apa boleh. Okey. Sekarang ni menggunakan cutter ni, kita potong sikit je kat sini. Dan sekarang ni dia boleh masuk fit. Lepas tu hampa lock lah. Masuk macam ni dan masukkan balik dia punya getah ni. Koito Japan. Masukkan macam ni je. Tekan dia. Bagi sekata. Okey, tu nak tukar. Oh. Kau ni bagus tengok program tu. Bukan apa? Tu isi dah pecah semua. Ni pecah sini nak akan tukar seketui kau ni. Pakai ah. Okey, itu saja pemasangan LCD pula. Pemasangan lampu LED dekat motor TZM. Ni boleh simpan lah sebagai spare. Tengok lampu depan dia ada stiker lah, boleh koyak. Ada stiker kan? Kan. Tu. Memang lampu dah. Lampu kat 60 lampu. Betul Mahal tau. Mahal. Makan dah pasang. Hijau sebelah kanan Kita millennium oh. dan koko sebelah kiri. Dan soket lampu di tengah-tengah. Tekan je, tekan bagi rapat, comel-comel. Jangan sampai terkeluar. Okey, nampak kan? Ni benda ni masuk ke celah ni. Sini masuk ke celah ni. Okey, boleh nampak kan? Apa angkat. Okey, lubang ni. Ni lubang sini. Tolak je. Okey. Masukkan macam tu. Lepas tu kita kunci dia punya side mirror. Side mirror. Hose tu abang tukar kali hose. Apa? Abang buat hose minyak tu orang tukar kali. Hose apa? Hose minyak. Eh. Ni hose minyak ni lah abang simpan dalam. Yang tukar ni. Tukar ada kuning tu. Tukar biar. Hose. Hose abang tahu semalam. Ada hose besar tu abang tak dalam kotak apa dah. Tak sana juga. Masukkan je. Tolak sikit. Okey. Dia nak kena adjust sikit. Ni side mirror kiri. Kita ikat dulu bagi lekat. Dia baik kecil tak? Kecil. Abah ukok agak-agak besar tu. Yang kalau korek tu kan. Kecil tak? Boleh tak? Oh, ni boleh. Dah tu ni. Lebihan tu. Okey, satu benda lagi aku nak tunjuk iaitu pemasangan tongkat. Pemasangan tongkat. Sebab yang ni tongkat ni kalau hampa tengok, ni bukan tongkat dia ni. Ni tongkat mana punya mai. Yang untuk skru power valve ni dia dah pakai Allen key, tapi nanti aku akan tunjuk lagi bila time nak servis nanti lah. Sekarang ni kita dah tukar dah kita punya switch sebelah kanan, kabel, meter dan kita punya tongkat lah. Okey. Okey, satu benda lagi yang aku terlupa adalah gear level. Tapi gear level ni macam rancak lah tengok. Jadi kita akan pakai dulu, mungkin kita akan ketatkan dulu kot kat belakang ni. Baik siap dah sama panjang kan? Ya, potong lebih sikit. Lebih sikit. Jadi mari kita buka dulu. Minyak bawah tau ni. Apa dah? Tututi kot ataupun coolant. Okey, ni tongkat DZM lah. Ni tongkat motor mana pun aku tak pasti. Nampak tak? Pendek tu. Macam ni. Pendek banyak lah.
Itu aku buat itu disebabkan dia baru lagi kan. Jadi kita kena asah dia punya track ni dulu. Lagi lekat dulu. Sini sengit. Boleh ambil kat kedai boleh. Ni bah. Dan Shopee. Ni bah. Boleh ni boleh. Oh tengok. Okey dah siap dah. Boleh masukkan 288. 288 nak berapa? Beli 380. Boleh? Boleh tu. Ha? Boleh tu. 380. Sama, memang sama. Okey, sama. Berapa? Tiga hati orang tu. Buang. Ada kedai jual 359 pun dah. 359. Okey geng. Cakap tu saja video kali ni. Ni tongkat pasang peta aku pasang spring macam mana kan. So kita dah settle dah. Kita punya pemasangan tongkat, meter. Jadi aku tunjukkan apa tadi pemasangan switch. Macam tu lah nanti je sampai pasang balik latang apa semua tu dah. Okey. Macam mana kita buka macam tu kita pasang. Okay. Thank you so much for watching. See you guys on the next video.